salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika syurakal badrun alaina wa ya Habib, salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta istiru anta misbah alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Habibul sirri wal mustaqbil huda Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Tuhan kami. Dengan keberkatan bulan Syawal yang mulia ini, turunkanlah rahmat dan keberkatan kepada kami semua. Ampunilah kami semua, masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kesihatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan dan kegembiraan kepada kami semua. Perbaikilah hubungan di antara kami dan mesrakanlah di antara hati-hati kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan yang membawa kebajikan di dunia ini, dan lepaskanlah kami dari kegelapan dosa, dan jauhkanlah kami dari segala kekejian sama ada zahir ataupun yang tersembunyi daripadanya. Ya Allah, Engkaulah yang maha terpuji, Engkaulah yang maha pemurah dan yang maha kaya. Kurniakanlah keberkatan pada rezeki yang Engkau kurniakan pada kami semua, khususnya rezeki yang Engkau kurniakan pada tuan rumah ini, Tuan Haji Bakar dan keluarga. Dengan rahmat-Mu ya Karim ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah usaha ziarah hari raya ini sebagai usaha yang diberkati dan dirahmati. Segala amal perbuatan kami diterima, dan jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur ke atas nikmat kurniaan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati.
dan perpisahan kami selepasnya nanti perpisahan yang sentiasa terpelihara. Permudahkanlah urusan kami dan sempurnakanlah semua pekerjaan kami dengan segala kebaikan dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya mengucapkan rasa kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan izin dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam majlis jadah raya. Saya dan isteri merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian para sahabat SPM 108 yang bertanda untuk kami. Semoga majlis ini berkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Sepada hari Syawal yang mulia ini, saya dan isteri serta ahli keluarga menyusun jadi 10 menzahirkan kemaafan zahir dan batin. Semoga dengan izin Allah SWT dapat berjumpa lagi di bulan Syawal di tahun yang mendatang. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke rumah saya atau pondok kampung saya lah, kampung di sini. Okey. Jadi saya pun tak sangka sebenarnya. Sebab dijanjikan tak ramai, jadi kita pun tak apalah. Tapi kalau kita datang ramai pun alhamdulillah barakahnya. Asal pedang Boleh mas, boleh. Ni video. Dah. Okey, terima kasih. So video ni lawan sekolah. Allah. Mana nampak ni Ramli? Maaf dan maaf dan seterusnya silakan. Alhamdulillah dapat jumpa. Ini dia tuan rumah. Tuan rumah. Okey. Okey, selamat Hari Raya. Okey, terima kasih. Ya, kepada Datuk, Datin, Tuan Haji, Hajah, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya sekeluarga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kunjungan raya ini. Maka ni yang pertama kali berkunjung ke rumah yang tak seberapanya ini. Pasaranannya masih tak siap lagi. Tak panggil tukang ni. Buat sendiri. Alhamdulillah. Tahun ni sebelah saya pun daripada kalangan yang datang ni, sebelah dia pun pertama kali juga diorang datang ke sini. Selama beriman kadang diorang nak datang je, dia cakap kelas sabarlah, kita nak terima. Pasal kita tak salah dan silap. Makan minum dihalalkan, makan dan batin. Sudahi. Sama-sama. Jumpa lagi tahun depan. Jumpa lagi tahun depan dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Dan kita akan bersua lagi. InsyaAllah. Silakan. Jemput kepada yang ada. Okey. Maaf Zahid dan batin. Terima kasih. Kalau boleh masuk masalah siang. Istimewa sakit. Istimewa
kan tak sihat. Jadi pergi macam mana? Ikut je. Judah kepala dia. Judah. Kau bawa depan sekali ya. Macam mana? Okey, kawan sekolah ni. Jadi